Baru-baru ini, Bigo dikabarkan menyertai kumpulan tabligh. Walhal tanggungjawab sebagai bapa tidak dilaksanakan dengan betul, membuatkan Linda berharap Bigo beristiqamah. Linda atau nama sebenar Nohas Linda Hashim, 41, berharap suaminya Bigo bukan hanya sekadar lakonan apabila Bigo atau Muhammad Azrul Nizam Abdullah, 45, dikabarkan menyertai kumpulan tabligh. Linda juga mengingatkan suaminya itu untuk menjalankan tanggungjawab termasuk dalam urusan memberi nafkah pada anak-anak mereka. Sebelum ini, tular di media sosial sebuah video yang memaparkan Bigo dipercayai mengikuti kumpulan tabligh yang berdekatkan diri kepada Allah SWT. Menerusi video di TikTok itu, Bigo dilihat berada di jeti Pulau Perhentian Terengganu sambil dadanya dipegang oleh seorang ustaz dipercayai dengan bacaan doa. Video tersebut turut mendapat pelbagai reaksi netizen yang sayu melihat wajah pelakon berkenaan. Dikatakan kelihatan sedih dan hibah. Pada awal Januari lalu, Linda memfailkan cerai terhadap Bigo dengan alasan mereka sudah tiada persefahaman. Sebelum itu, pada 27 Mac 2023, pasangan ini pernah bercerai talak satu sebelum sepakat kembali rujuk pada 9 April 2023. Bagaimanapun, Linda mendedahkan mereka kemudiannya bercerai buat kali kedua selepas beberapa bulan rujuk, namun kembali bersama tidak lama selepas itu. Untuk rekod, pasangan ini mendirikan rumah tangga pada Jun 2013 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu Jelita Clarissa 11 tahun, Anggun Cassandra 10 tahun dan Indah Camelia yang kini sudah berusia 6 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan antara Linda dan Bigo dapat diselesaikan dengan baik.